Umur 30 bukan masa untuk enjoy habis-habisan tau. Ramai yang silap langkah. Umur 30-an bukannya untuk peak enjoy life, tetapi peak bina aset dan simpanan. Umur 30-an inilah waktu paling produktif, gaji masih stabil, tapi kalau tak bijak urus kewangan, 10 tahun ke depan akan penuh penyesalan. Ingat tuan-puan, masa depan tak dijamin. Ekonomi takkan stabil setiap masa. Anak makin membesar, mak ayah makin tua. Kita nak ke terus hidup cukup-cukup makan je? Prinsip kewangan umur 30-an ni, yang pertama sekali, simpan dulu baru belanja. Yang kedua, elak hutang gaya hidup. Yang ketiga, adakan simpanan jangka pendek, iaitu dalam ASB dan tabung haji. Yang keempat, adakan simpanan kalis inflasi seperti simpanan emas, menabung secara sikit-sikit dalam akaun emas gap. Yang kelima, mula rancang dana persaraan dari sekarang. Umur muda bukan untuk enjoy, tapi untuk bertindak. Bila kita jaga duit kita hari ni, duit kita akan jaga kita pula di kemudian hari. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas untuk jangka panjang? Klik link bio, insyaAllah saya akan tunjukkan cara terbaik simpanan emas anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.